So saya mental saya memang agak down, saya agak depressed waktu tu. So saya terpaksa ambil ubat lah untuk mengontrol diri saya untuk kawal dia. Sebab autism kita tahu behaviour dia suka menyendiri. Saya bidang kerja banyak yang saya boleh buat. Cuma saya sekarang ni more to family je. Tak ada orang pun. Ada no. Ada cuma dia green tea tengah duk tambah baju. Lepas tu tinggal orang sakit dengan tengok ya. Manis tu semua manis lah. Ya semua manis. Sebab saya memang baju. Bancuh manis ya. no. Sebab banyak request orang buat pergi manis nak pergi tahan. Oh, saya pula tak boleh minum manis. Kena tambah ya. Ni belakang apa dia? Kedai ke rumah? Makan kedai. Oh. Kira order boleh duduk situ lah. Ya, boleh. Dia nak green tea kurang manis. Saya nak teh ais kau. Minit. Seminit. Oh, order sini. Kacau kat sana. Weh, mereka duk makan. Boleh no? Allah. Tengok tak mana lagi kita boleh dapat. Oh, bancuh sini. Ya, ni tempat masak. Ni tempat masak semua. Maksud dia orang order situ main buat kat sini lah. Ayat memang saya buat siap-siap dekat sana. Oh. Kira makan ada apa pula? Bihun sup dengan nasi sup daging sambal hijau. Daging pakai daging tempatan ke apa? Daging pot campur dengan lemak daging tempatan. Allah. Belenang Saya macam nak makan tapi fikir balik. Ish. Pengalaman jaga anak autism. Terima kasih banyak pengalaman memang mula-mula cabaran yang bukan setakat fizikal, mental paling boleh nak handle. Sebab keadaan budak autism yang tahap 2 dicampur dengan dia ada ADHD, no eye contact langsung, tak ada langsung, tak makan langsung, sensory terlalu problem, boleh dikatakan masalah yang negatif terlalu banyak dekat dia. So saya mental saya memang agak down, saya agak depressed waktu tu. So saya terpaksa ambil ubat lah untuk mengontrol diri saya untuk kawal dia. Dan Alhamdulillah saya bawa dia pergi speech therapy, dentist untuk pasal dia gosok gigi pun tak boleh, makan pun tak boleh. Faham. Sebab sensori dia kan. Sampai satu tahap perubahan tu daripada diri dia sendiri berkat kami sama-sama membantu serba sikit. Sekarang ni Alhamdulillah dah ke tadika 5 tahun, tak ke PDK, ke tadika berpaduan. Dia tak diajar macam budak-budak normal. Sebab dia tak boleh. Cuma bagi dia kawan macam mana nak duduk ramai-ramai. Sebab autism kita tahu behaviour dia suka menyendiri. Betul. Tak boleh bising. Betul. Dia dunia dia sendiri. Ya, dunia dia sendiri. Sebab tu dia panggil dia dalam spektrum dia sendiri. Ya, betul. Tapi Alhamdulillah sekarang ni dah ada ketika dia dah boleh bercakap dengan orang. Ada ketika dia dah boleh main. Kadang-kadang dia rasa takut-takut. Boleh lah. Still lagi susah untuk handle, tapi lebih mudah dari dulu. Kira lah ni kau berniaga ni sumber utama pendapatan keluarga ke atau macam mana? Cuma mengisi masa lapang Isi dan masa dia lapang. tak nafikan untuk rezeki jugalah. Okey. Cuma mungkin berapa persen je. Yang lain memang suami lah dia buat kimpalan. Oh, dia buat dia buat welding Ya, yang tadi tu. Dia ada syarikat welding dia sendiri ke apa? Ya. Memang kami ada 2 company. Urusan tu sekali dengan advertising lah. Advertising saja down. Sebab saya dulu macam-macam juga. Saya keluar ambil job. Saya yang graphic designer. So saya bidang kerja banyak yang saya boleh buat. Cuma saya sekarang ni more to family je. More to family now. Sehari-hari berniaga kat sini syok-syok macam ni pun boleh berapa sehari? Saya terima cakap disebabkan saya duduk kawasan kampung dan kawasan kampung ni pula memang kampung yang orang tak berapa ada duit. Okey, tapi lebih macam tu lah. Jadi kalau kata saya nak berniaga betul-betul untuk nak tampung family memang tak boleh. Tak lepas no. Untuk kita kata cover sikit-sikit dalam rumah boleh. Macam tu tolak modal semua kan. Betul. Macam tu boleh. Ni hari-hari berniaga ni? Ya. Cuma hari Isnin dia cuti. Tapi lawa no. Bantu suami. Abang. Sihat no? Lagu ni ya. Lagu ni pun kira okey ya. Handsome. Tu kena jaga elok. Tapi anak-anak apa sihat semua lah kan no? Alhamdulillah lah. Cuma yang last itu pun dia sihat, cuma yang tu saja. Betul no. Kurangan sikit yang Tuhan bagi. Dia sebenarnya ada kelebihan kat situ. Yang kita tak tahu lagi apa kelebihannya. Sebab autism dia bukan kekurangan. Dia sebenarnya genius. Tapi genius satu part. Cuma apa dia kita tak tahu. Penerimaan kita macam mana kita nak train dia. Itu saja. Faham. Kalau kita salah train, salah lah jadi dia. Tapi kak, kehidupan semua okey kau dah? Alhamdulillah. Macam ni. Cuma biasalah, normal manusia kadang naik kadang turun. Kewangan kadang naik kadang turun. Macam tu. Lah keadaan kewangan kan okey kot? Macam saya cakap kadang naik kadang turun. Kadang naik kadang turun. Sebab saya pun baru start berniaga. Sebab sebelum ni suami seorang. Sebab saya dah 5 tahun tak kerja anak kan. So suami seorang memang tight sikit lah. Tight sikit lah. Dia yang paling nikmat, paling besar dalam dunia ni adalah sihat. Betul. Ada duit banyak pun kalau tak sihat tak guna. Nak kahwin 2 kahwin 3. Ini ada duit.
Tak apa. Bini dia tak kisah. Cuma tengoklah kat iketan jalan. Melawak bang no. Saya mak macam tu tak ada kerja mak suka melawak. Kat video macam tu. Tu no. Berapa agak ni kira? RM4. RM4 no. Lebih daya lah kak. Oh, terima kasih. Nanti siapa tak cukup duit minum apa tambah habis lah okey, no. boleh. Jom kak no. Kita diri dulu. Baik, jaga diri elok no. Okey baik, Assalamualaikum. Salam.